Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 2F bagi kursus keterampilan menulis di MK3063. Kami akan membentangkan tajuk tugasan kumpulan kami iaitu berkenaan dengan gaya penulisan naratif bagi medium penulisan cerpen dan puisi. Saya Nur Syahira Ahmadi Muhammad, pemegang nombor kad matrik D202211022239. Saya akan memulakan bahagian pengenalan terlebih dahulu. Penulisan naratif ini merupakan satu bentuk penulisan yang bertujuan dalam menggambarkan bagaimana bahasa membentuk, mempengaruhi dan merakam realiti masyarakat. Dan gaya penulisan naratif ini turut merujuk kepada cara penulisan yang menyampaikan cerita atau peristiwa secara berurutan sama ada berdasarkan pengalaman sebenar, rekaan ataupun gabungan kedua-duanya. Contoh gaya penulisan naratif digunakan dalam penulisan cerpen, puisi, novel, travelog, anekdot dan sebagainya. Oleh itu, dalam kajian kami ini, kami telah menekankan beberapa perkara yang akan disentuh melibatkan ciri-ciri dan cara-cara penulisan cerpen dan puisi dan perbandingan antara kedua-dua bentuk penulisan naratif yang telah kami pilih sebagai kajian kami ini. Konsep cerpen yang pertama, panjang cerita cerpen biasanya mempunyai 1,000 hingga 10,000 kata perkataan. Cerpen selalunya ditulis secara ringkas, padat dan tertutup. Yang kedua ialah fokus tunggal. Fokus tunggal cerpen penumpukan pada satu tema atau satu konflik utama sahaja. Ia tidak mempunyai pelbagai plot atau subplot seperti novel. Yang ketiga, bilangan watak yang terhad. Biasanya, cerpen hanya melibatkan satu atau dua watak utama sahaja. Watak-watak yang dibina atau terpilih ini cukup untuk menyampaikan cerita tetapi tidak terlalu kompleks seperti novel. Yang keempat ialah latar yang terhad. Cerpen mempunyai latar masa, tempat dan suasana dalam cerpen yang terhad. Ini kerana untuk membantu memperkukuhkan pokok cerita dan menjadikan cerpen tersebut menjadi cerita yang ringkas. Yang kelima itu plot ringkas. Plot cerpen biasanya terdiri dari permulaan yaitu pengenalan latar, perkembangan yaitu konflik atau penyelesaian masalah, klimaks, kemuncak atau ketegangan, dan penutup yaitu penyelesaian karena terampilan terbuka atau merupakan dalam cerpen biasanya berakhir dengan kesimpulan yang jelas dan masalah yang lain berakhir secara terbuka untuk mencetuskan pemikiran pembaca. Yang ketujuh, tema dan pengejaran. Cerpen sering mengutamakan tema-tema seperti kemanusiaan, keinsafan, moral, nilai hidup, cinta, perjuangan, dan sebagainya. Ada juga cerpen yang bersifat satira atau kritikan sosial, iaitu mengkritik si karya yang lain. Yang ke-8 ialah gaya bahasa. Bahasa dalam cerpen seringkali bersifat puitis, simbolik dan penuh dengan teknik sastra seperti metafora, semina, personifikasi dan ironi untuk memberikan kesan estetik dan emosi dalam cerpen tersebut. Terdapat 4 konsep puisi. Yang pertama ialah elemen dasar puisi, iaitu kata-kata dipilih dengan teliti untuk menyampaikan makna. Bait dan baris, susunan kata-kata yang membentuk struktur puisi, dari segi irama, pola bunyi yang memberi kesan melodis, dan makna pesan yang ingin disampaikan oleh penyair. Yang kedua ialah tujuan puisi, yaitu mengungkapkan perasaan dan pikiran. Yang kedua, menggambarkan pengalaman hidup. Yang ketiga, menyampaikan pesan atau kritik sosial. Dan terakhir ialah mencipta keindahan melalui kata-kata. Konsep puisi yang ketiga adalah tema umum dalam puisi, yaitu cinta dan hubungan antara manusia. Yang kedua, alam dan keindahannya. Yang ketiga, kehidupan dan kematian. Yang keempat, perjuangan harapan. Dan terakhirlah ketuhanan dan spiritualitas. Yang terakhir adalah jenis puisi, itu berdasarkan bentuk. Puisi berirama memiliki pola bunyi teratur. Puisi bebas tidak terikat plot tertentu. Puisi naratif menceritakan sebuah kisah. Dan yang terakhir, puisi lirik mengekspresikan perasaan pribadi. Seterusnya adalah berkenaan dengan ciri-ciri penulisan cerpen dan juga puisi. Ciri-ciri bagi penulisan cerpen adalah panjang cerita yang dihasilkan adalah terhad, iaitu hanya melibatkan 1 hingga 20 muka surat sahaja. Seterusnya adalah plot yang ringkas dan padat, mempunyai bilangan watak yang terhad, menggunakan gaya bahasa yang menarik dan berkesan yang sememangnya akan membantu para pembaca untuk dapat memahami
sesuatu peristiwa ataupun cerita yang dihasilkan dengan lebih mendalam, dan penggunaan latar tempat dan masa yang terhad, yang mana cerpen ini hanya memfokuskan kepada satu ataupun dua tempat sahaja di dalam satu cerpen dan melibatkan masa yang sangat terhad, dan cerpen ini juga mengandungi unsur pengajaran atau mesej yang tersendiri. Manakala bagi ciri-ciri penulisan puisi pula adalah mempunyai bahasa yang padat dan indah, mempunyai bentuk yang khusus iaitu baris dan rangkap yang tertakluk kepada jenis penerbit, dan ia juga mempunyai tema atau mesej yang tersendiri, dan akhir sekali adalah mempunyai penggunaan irama dan ritma yang unik. Seterusnya ialah cara penulisan cerpen dan juga puisi. Yang pertama ialah penulisan cerpen. Untuk penulisan cerpen, yang pertama, penulis perlulah menentukan tema penulisan. Contohnya, kekeluargaan, tema kekeluargaan. Yang kedua, penulis perlulah mencipta watak dan juga pewatakan. Yang ketiga pula, penulis perlulah merancang plot cerita yang sesuai. Seterusnya, yang keempat, penulis perlulah menggunakan latar yang sesuai dengan tema penulisan. Yang kelima, menggunakan gaya bahasa yang pelbagai. Dan juga yang terakhir, mempunyai klimaks yang dapat memberi fahaman dan gambaran menyeluruh kepada pembaca. Seterusnya ialah contoh-contoh penulisan cerpen yang kami dapat daripada internet. Yang pertama ialah cerpen yang berjudul Padang, tulis oleh Nur Liliani Alias. Yang kedua, cerpen yang berjudul Kepompong, ditulis oleh Fazail. Dan juga cerpen yang ketiga, cerpen yang berjudul Jihad, juga ditulis oleh Fazail. Seterusnya yang kedua ialah cara penulisan puisi. Untuk cara penulisan puisi, yang pertama, perlulah menentukan bentuk puisi, syair sajak, syair, turindam, pantun dan sebagainya. Yang kedua ialah mengenal pasti tema atau mesej yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang ketiga ialah menggunakan bahasa kiasan dan puitis. Yang keempat ialah memilih diksi yang menarik. Dan yang kelima ialah membina emosi dan suasana serta mengekalkan irama atau nada penulisan supaya pembaca dapat menerima mesej-mesej yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut. Mereka merupakan contoh-contoh penulisan puisi yang kami dapat di internet. Contoh yang pertama ialah Sekolahku. Kedua ialah Guru oleh Osman Awad. Yang ketiga ialah Syair Menghormati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuna Afizah binti Muhammad Afandi, pemegang kad matrik D202211023331. Saya akan terangkan persamaan bagi kedua-dua gaya penulisan bagi puisi dan cerpen. Walaupun bentuk cerpen dan puisi sangat berbeza, namun kedua-duanya tetap membawa unsur dalam penceritaan. Malah, penulis menggunakan gaya bahasa yang menyentuh hati pembaca dan menyampaikan mesej yang mendalam. Rujuk pada slide, persamaan yang ketara dapat kita lihat adalah kedua-duanya bersifat naratif, iaitu cerpen dan puisi naratif menyampaikan cerita, pengalaman atau emosi. Tambahan, ada juga elemen seperti watak, konflik, latar dan tema. Kemudian, penggunaan gaya bahasa kiasan. Kedua-dua medium menggunakan bahasa yang indah dan berseni. Unsurnya seperti metafora, simili, personifikasi digunakan untuk menimbulkan kesan emosi. Kemudian, persamaan terakhir yang dapat kita lihat adalah cerpen dan puisi merupakan medium ekspresi diri dan kritikan sosial. Cerpen dan puisi menjadi wadah untuk menyampaikan pandangan tentang isu sosial, budaya dan kemanusiaan. Seterusnya, dari aspek perbezaan pula antara gaya penulisan naratif dalam puisi dan cerpen adalah perbezaan utama iaitu pada bentuk dan gaya penyampaian. Cerpen bersifat
terperinci dan membolehkan pembaca mengenali watak dengan lebih mendalam, manakala puisi menggunakan bahasa yang padat dan sering bersifat peribadi serta abstrak. Untuk lebih terperinci, rujuk jadual perbandingan pada slide, yang mana bagi aspek struktur untuk cerpen, prosa yang digunakan adalah panjang, ada plot, watak dan konflik, manakala bagi struktur untuk puisi tersusun dalam bait, rangkap dan ritma, manakala bagi aspek gaya bahasa untuk cerpen, penulisannya adalah lebih naratif dan deskriptif, manakala bagi puisi, gaya bahasa yang digunakan adalah lebih padat, puitis dan bersifat kiasan. Bagi aspek penyampaian untuk cerpen, jalan cerita yang tersusun dan jelas, manakala untuk puisi, penyampaian adalah mesej tersirat dan perlukan tafsiran. Dan akhir sekali, bagi aspek kesan emosi dalam cerpen, perlahan tetapi mendalam, manakala kesan emosi bagi puisi adalah terus menyentuh perasaan secara langsung. Akhir sekali ialah kesimpulan. Untuk kesimpulan, cerpen dan puisi merupakan medium yang sangat berkesan untuk menyampaikan mesej-mesej yang berkaitan bahasa dan masyarakat kepada pembaca. Gaya penulisan naratif digunakan secara kreatif untuk menonjolkan isu peminggiran bahasa ibunya, pertemuan antara nilai antara generasi dan kepentingan bahasa sebagai jati diri. Walaupun berbeza dari segi bentuk dan pendekatan, kedua-dua genre ini seperti cerpen dan puisi berperanan membentuk kesedaran tentang pentingnya memelihara bahasa dalam arus moden. Oleh itu, karya sastera wajar dihargai sebagai alat perjuangan budaya dan penyentuhan masyarakat. Sekian daripada saya. Terima kasih.